Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada telah menekan subscribe tombol loceng. Yang belum jumpa lah gratis percuma saja, jangan lupa. Okey, pada entry kali ini berkenaan dengan pembayaran yang boleh berlaku pada bila-bila masa pada bulan April ni sebanyak RM900. Jom kita mulakan. Ini merupakan satu perkabaran yang ditunggu-tunggu oleh bakal penerima bantuan ini. Bantuan ni bantuan yang khusus untuk golongan yang miskin untuk orang susah. Baik, pada suatu tarikh yang akan diumumkan tak lama lagi pembayaran sejumlah RM900 akan disalurkan, akan diagihkan kepada penerima-penerima yang layak, iaitu orang cakap program sentuhan kasih rakyat. Okey, program sentuhan kasih rakyat. Okey, apakah? Okey, ini merupakan satu program di bawah pengumuman semasa pembentangan belanjawan 2025 Negeri Sabah yang telah disampaikan oleh Menteri Kewangan dalam Dewan Undangan Negeri Sabah yang lalu. Okey. Jadi siapakah yang akan menerimanya? Yang akan menerimanya golongan yang layak untuk menerima program sentuhan kasih rakyat adalah golongan yang berasaskan kriteria seperti berikut individu yang berumur 18 tahun dan ke atas sebelum 31 Disember 2024. Okey, perlu memenuhi semua kriteria berikut okey, antara lainnya mestilah warga negara Malaysia dan beralamat atau bermasa tautin di negeri Sabah sekurang-kurangnya 1 tahun dan pemegang kad pengenalan berstatus H. Kena ambil perhatian betul okey, serta haruslah memenuhi salah satu kriteria berikut. Apa dia lah? Ketua isi rumah KIR yang berstatus miskin atau miskin tegar di dalam perkaran data e-kasih setakat 31 Disember 2024 atau ketua isi rumah KIR yang tercicir daripada sistem e-kasih dengan pendapatan isi rumah kurang daripada pendapatan garis kemiskinan PGK. Okey, bagi kategori itu itu dia kriteria asas dia. Jadi bagi kategori miskin ketua isi rumah saja seorang penerima, atau untuk golongan miskin tegar kategori miskin tegar, ketua isi rumah yang akan menerimanya dan pasangan sekiranya tidak mempunyai pasangan, salah satu ahli keluarga isi rumah layak sebagai penerima. Okey, jadi kesimpulan dia untuk penerima-penerima bantuan sentuhan kasih rakyat ni, anda tahu anda layak ke tidak, sebab ini merupakan orang kata pembayaran yang kedua. Yang dah tahu tentang kaedah pembayaran. Okey, dan berikut adalah cara pembayarannya. Pembayarannya ada fasa. Salin tak tumpah macam STR. Ada fasa. Okey, jadi untuk fasa 2, yakni fasa 2 ni bermula daripada bulan April sehingga bulan Jun amount bantuan adalah RM900 dan agihan bermula bulan April bulan April. Okey, bila kita menyebut tentang bulan April, kita kena faham fasa 2 ini bermula April hingga Jun April, Mei, Jun. 3 bulan. Jadi amount bantuan adalah RM900 dan agihan bermula bulan April bulan ini. Jadi berkenaan dengan tarikhnya, okey, bolehlah kita perkatakan bantuan ni dia akan bermula, tarikh itu akan dikeluarkan mulai pertengahan bulan hingga ke hujung bulan. Maksudnya sekarang ni pun dah nak mengakhiri di pertengahan bulan dan aku rasakan minggu hadapan bantuan ini akan mula disalurkan. Sebanyak RM900 untuk fasa 2. Ini pembayaran untuk bulan April hingga bulan Jun. Kaedah pembayaran, okey, sama aja macam STR. Kalau mempunyai akaun bank, amount tersebut akan dikreditkan ke dalam akaun bank. Baik, bermula April 2025, kita nantikan tarikhnya. Okey, bagi yang tiada akaun bank, pembayaran secara tunai. Jadi kalau tunai itu bermaksud biasalah ambil dekat bank dan tarikh pengagihan untuk tiada akaun bank ni adalah April dan Mei 2025. Okey, sementara itu bagi senarai yang bukan e-kasih senarai bukan e-kasih, okey, pembayaran adalah bermula bulan Mei 2025 secara berperingkat. Ini maksud hanya yang mempunyai data dan maklumat dalam sistem e-kasih akan mendapat pembayaran pada bulan April dan bulan Mei. Manakala yang tiada dalam e-kasih iaitu senarai bukan e-kasih, anda akan menerimanya pada bulan Mei 2025, bukan bulan April.
Bantuan sentuhan kasih rakyat ni memang dari dahulu lagi ramai yang minta aku huraikan, aku jelaskan tentang bantuan ni tapi belum masanya tiba kerana ini merupakan satu bantuan, orang cakap bukan semua orang dapat, hanya rakyat negeri Sabah ataupun yang tinggal di Sabah sahaja. Walau bagaimanapun memandangkan atas ramai yang bertanya tentang info perdagangan bantuan Sabah ni, jadi akhirnya aku buat juga lah untuk maklumat semua. Syabas dan tahniah diucapkan kepada bakal penerima-penerima bantuan sentuhan kasih rakyat ni. Jadi anda nantikan pemakluman tarikh rasmi ianya disalurkan untuk fasa 2. Dia berfasa. Dan diucapkan selamat menerima. Semoga jelas dan manfaat bulan April. Tunggu pertengahan hingga ke hujung bulan April akan ada pemakluman tarikh pembayarannya. Baik, semoga jelas dan manfaat apa yang disampaikan. See you guys in the next video. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat semua. Bye.